hingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam atas usaha dakwah yang bersungguh-sungguh sahabat yang bernama Tufail ini. Tufail radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, qadima Tufail ibnu Amr ad-Dawsi wa ashabuh ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini dengan beberapa kawan-kawan dia, teman-teman dia daripada suku Bani Daus ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, depa mai depan Nabi, Tufail dan sahabat dia ni kata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Dausa asad wa abad. Tufail dengan kawan-kawan dia kata, ya Rasulullah, kami dah dakwah dah kepada Bani Daus. Bani Daus ni tuan-tuan di Yaman. Tufail ini daripada Yaman, Al-Yamani, mai ke Madinah untuk jumpa Nabi. Sebelum tu cerita panjang tentang Tufail ini, bagaimana dia dapat hidayah daripada Mekah. Lagi Nabi duduk ada di Mekah, dia sudah sampai di situ, dia nak cari nama manusia yang hebat yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ringkas cerita, akhirnya Tufail terpaut hati sehingga dia masuk Islam. Dia berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balik kepada kaum dia, untuk dakwah kaum dia. Dia balik kepada Bani Daus, dia ajak semua untuk memeluk agama Islam, tapi dia dituduh gila, dituduh macam-macam. Akhirnya dia dengan beberapa kerat daripada sahabat dia yang nak masuk Islam, akhirnya mereka hilang punca, hilang akal. Nak buat lagu mana Bani Daus ni? Mereka tak mau terima. Satu hari, kata Abu Hurairah, Tufail ini menghadap Nabi SAW dan beberapa teman dia kata depan Nabi, ya Rasulullah, inna Dausan asad, sesungguhnya Bani Daus ketegak, mereka tak mau ikut, mereka tak mau terima dakwah Islam ni, mereka bantah wa abad, dan mereka bantah apa yang aku bawa ni, bahkan mereka ugut aku dengan beberapa ugutan macam tu. Tuan, dalam catatan sejarah dikatakan ini ada lebih kurang 80 keluarga saja. Di celah-celah 80 keluarga itu, rupa-rupanya akan lahir satu sahabat besar yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang rawi kepada hadis ni. Berapa ribu hadis Abu Hurairah hafal tuan-tuan? 5,000 hadis lebih. Riwayat daripada Abu Hurairah saja 5,000 hadis lebih. Allahu akbar. Kita 5 hadis tak apa. Bukan 5,000, 5 aja. 5 pun dia duk main sanad tak ingat, dia ingat matan saja. Ustaz duk mengajak pun serupa tuan-tuan. Dia kata, ustaz ada tak riwayat ni? Riwayat yang kata apa nama? Yang kata innamal a'malu binniyat. Dia kata memang ada. Saya duk mengaji dalam hadis, duk di hadis yang pertama. Buka apa nama hari apa kitab Imam Nawawi, duduk depan sekali. Riwayat siapa tu ustaz? Nanti Ustaz nak kena balik buka kitab. Saya pun confuse lah, Umar ke Ibnu Umar ke? Dia lagu tu, dia tak tahu kan. Nanti Ustaz dia duk confuse, Anas bin Malik ke apa ke? Kita punya hafalan tuan-tuan macam tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu atas usaha Tufail bin Amr ad-Dawsi ini akhirnya masuk Islam dia. Dan Bani Daus kesudahan dia semuanya masuk Islam. Tapi sebelum Bani Daus ini terima hidayah Islam ni, Tufail dan sahabat dia hilang punca. Nak buat lagu mana Bani Daus ini? Semua tak mau ikut apa yang dibawa oleh Tufail bin Amr dan teman-teman dia ini. Maka mereka jumpa Nabi, mereka kata sesungguhnya Bani Daus ini bangsa atau suku yang ketegang, yang tak mau terima hidayah Islam ni. Fada'ullaha, ya Rasulullah, doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Habis tuan-tuan, dakwah ni kadang-kadang dia macam tu ujian dia. Bukan makan hari, makan bulan, makan tahun, sampai kita pun jadi hilang punca. Kita nak bawa orang kepada kebenaran dituduh pendusta. Hari ni tuan-tuan, hari ni orang yang bawa kebenaran dituduh kata pendusta.
Orang yang berdusta dibenarkan pula. Bila dia jumpa Nabi dan dia minta kepada Nabi supaya doa kepada Allah, supaya fad'ullah 'alaiha, minta doa kepada Allah, Allah turunkan satu kebinasaan kepada Daus ini, Bani Daus ini. Faqil, dan ada celah-celah tu yang berkata halakat Daus, mudah-mudahan binasalah Bani Daus ini kecuali hak beriman je. Qal, Nabi SAW tadah tangan, Nabi doa, Allahumma hadi Dausa wa'ti bihim. Doa Nabi, ya Allah, Allahumma hadi Dausa, ya Allah bagilah hidayah, petunjuk kepada Bani Daus, wa'ti bihim, dan pertemukanlah mereka ni dengan orang Islam dan mereka terima Islam. Bukmailah mereka ni dalam keadaan mereka akan Islam satu hari nanti. Itu maksud doa Nabi SAW. Berkat doa Nabi, akhirnya Bani Daus semua masuk Islam. Satu. Hadis yang kedua nak cerita tentang metod dakwah Nabi. Ini metod. Di antara banyak metodologi, hari ni dia guna istilah metodologi, kaedah yang Nabi guna dalam berdakwah, dalam lapangan duk sebar Islam ni di antara cara dia. Kadang-kadang dia memerlukan kepada munajat doa, kadang-kadang dia memerlukan kepada dada yang terbuka, tak ada rasa dendam, tak ada rasa dengki, tak ada berasa satu permusuhan tu ada, geram dekat orang yang tak mau terima Islam. Ada situasi dia macam tu. Satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya yaqul lamma arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila Rum. Anas kata ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kirim, nak tulis satu surat, nak hantar pi kepada pembesar Rom. Rom hari ini kita kata Eropah lah. Nabi nak doa supaya pembesar Rom ni boleh terima Islam. Ketika Nabi nak tulis surat kepada pembesar Rom, qilalah, dikata kepada Nabi, mai satu cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, hum la yaqra'una kitaba illa an yakuna makhtuma. Ya Rasulullah, bangsa Rom depa tidak akan baca surat yang tidak ada cop. Cadangan itu mai daripada beberapa sahabat, beberapa orang Islam pada masa tu. Ya Rasulullah, bangsa Rom yang kami kenal ni jenis kalau surat duk mai tulis biasa, depa tidak akan baca. Depa akan baca surat yang dicop sahaja. Macam tu. Fattakhadha khatama min fiddah. Kemudian kata Anas bin Malik, Nabi pun buat cop daripada perak, min fiddah. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi, dan aku nampak cop khatam kena apa yang nama Nabi itu yang dibuat daripada perak itu berada di tapak tangan Nabi, dan aku nampak putihnya cop perak itu. Wa naqasha fi Muhammadun Rasulullah, dan ditulis di cop itu Muhammad Rasulullah. Cadangan mai pada Nabi, ya Rasulullah, surat kalau nak hantar pi dekat puak-puak kapiak di Rom ni kena ada cop. Nabi ra'i cadangan itu. Nabi ra'i cadangan itu. Nabi ambil satu tindakan, buat satu cop daripada perak, tulis Muhammadur Rasulullah, cop surat tu. Mudah-mudahan bangsa Rom dan pembesar dia terutamanya terbuka hati untuk Islam. Metodologi satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya annal yahud dakhalu 'ala nabi alaihi wasallam. Satu hari beberapa orang Yahudi depa masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, depa bila masuk depa nampak Nabi, depa kata assalamu alayka. Assam maksud dia celakalah. Assam maksud dia matilah hang. Asam dalam maksud Yahudi ni ialah kecelakaan, kematian. Jenis itu. Jumpa Nabi, dia tak kata assalamu alaika, dia kata assalamu alaika. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
fala'antuhum, bila aku dengar depa ucap macam tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'antuhum, lidah aku terus laknat depa. Macam kita lah tuan-tuan, laknat betul depa ni. Bila depa ucap macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah kata apa? Fala'antuhum, aku laknat depa. Maksud dia aku ucap satu ucapan yang berbentuk laknat Yahudi ni macam tu. Pasal apa? Pasal pi ucap kata Nabi akan matilah Nabi, binasalah Nabi. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaki qul malak. Maksud dia apa pasal hang pi ucap lagu tu? Apa ucapan hang? Sebab apa hang ucap macam tu? Qultu, kata Aisyah, awalam tasma' ma qalu. Kamu, ya Rasulullah, tak dengar ke apa yang depa ucap? Nabi kata, qal falam tasma'i ma qultu. Bukankah kamu dah dengar apa yang aku ucap balik kepada depa? Wa alaikum. Aisyah bila dengar depa ucapan macam tu mai kepada Nabi daripada satu Yahudi, Aisyah terus fala'antuhum, aku laknat depa ni. Aisyah ucap macam tu. Nabi kata ucap apa lagu tu? Aisyah nak defend tindakan dia. Dia kata tak dengar ke tadi depa ucap apa kepada kamu wahai Rasulullah? Tak dengar ke tadi apa ucapan jahat depa ucap tadi ni? Nabi kata kamu tak dengar ke apa yang aku jawab dah tadi? Wa alaikum, aku jawab. Kalau depa kata assalamu alaik, maksud dia aku jawab balik kat depa wa alaikum, celaka dan mati tu balik pada hangpa. Cukup. Nah, habaq apa tuan-tuan? Yang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebarnya Islam. Nabi dakwah di Mekah, Nabi dakwah di Madinah dalam tempoh yang lebih kurang 23 tahun, cukup untuk Islam ni tersebar. Cukup masa itu untuk Islam ni tersebar, hati manusia terbuka, cukup. Kalau melihat kepada metodologi, sikap dan kaedah yang Nabi guna dalam dakwah ni, dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Kalau kita lah tuan-tuan, kita lah orang kapiak, kau orang bukan Islam, mai ni macam Yahudi ni, mai Yahudi ni tentu dah tahu dah yang kata permusuhan dia kepada Islam macam mana dan sebagainya. Tuan-tuan tengok yang kata di hati kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam ada simpan satu perasaan, mudah-mudahan kalau hang tak terima Islam, anak cucu hang esok akan terima Islam. Hang ucap kecelakaan mati kepada aku, cukup aku balas kepada ucapan hang wa alaikum kepada hampa, benda tu bukan aku. Oh tuan-tuan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Tufail bin Amr ad-Dawsi dengan sahabat dia mai dekat Nabi mengadu, kata tak ada jalan dah. Yang kata Bani Daus ni tak ada dah cara macam mana nak bagi depa ni teringin dan terbuka hati pada Islam. Doa kecelakaan pada depa. Kami dah terima macam-macam ancaman dah daripada depa. Kami terima ujian yang berat daripada depa. Depa halau kami daripada kampung dan halaman kami. Allahumma hadi Dausa wa'ti bihim. Ya Allah, bagilah hidayah kepada Bani Daus satu hari nanti, dan mereka akan mai sebagai orang Islam nanti. Berkatnya doa Nabi, 80 keluarga lebih kurang Bani Daus akhirnya Islam semuanya, termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita dah baca hadis daripada Anas bin Malik, walaupun kita tengok tindakan Nabi itu seolah-olah macam ra'i banyak benda. Kalau kita hari ni tuan-tuan dah Nabi duk ra'i apa? Bangsa Rom ni dah terkenal dah macam mana. Nak tunjuk kata kalau ada ruang yang membolehkan tolerate dalam bidang dakwah ini, ruang itu digunakan supaya dia jadi hikmah, dia jadi nampak cantik. Hidayah tu dia akan sampai dengan hikmah yang kita duk tempuh ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tiga-tiga hadis ini dia bagi satu manfaat kepada kita. Kita dah buat kerja agama ni, panduan yang paling baik adalah panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tuan-tuan, kita ni hari ni dalam duk dakwah kita, kadang-kadang ada juga perangai kita, ada, bukan tak ada. Kita berasa nak aku bagi lagi dia ni macam tu, dia main ayat macam tu, aku bagi lagi. Kita macam tu. Kita dengar satu orang kan kena musibah ke, kena kecelakaan ke, dia ni pula memang jenis bukan kaki masjid ke apa semua, dengar macam tu, padan muka nak jatuh depan masjid dah. Kita macam tu.
Tengok tertumah depan masjid dah. Itulah masjid tak mau nak main sangat. Tengok Tuhan dah tunjuk dah, dia tumah habis depan masjid. Nampak sangat. Ni kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi SAW, dakwah Nabi penuh dengan akhlak, dakwah Nabi penuh dengan hikmah, penuh dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata perangai kita dan sebagainya, yang itulah yang paling berkesan. Saya pernah bawa cerita dalam kuliah-kuliah saya, cerita tentang satu keluarga, sepasang suami isteri besarkan anak 5-6 orang dalam keadaan keliling kelalang ni tak mau pada agama. Tahun 80-an tuan-tuan, tahun 70-an, kalau orang besarkan anak dengan roh agama, bagi anak pakai tudung besar-besar, tudung labuh-labuh, orang kata apa? Cempera betul dia ni. Masa tu orang tak mau kawan, siapa pun tak mau tengok kita, kalau boleh biar dia ni di pulau apa semua. Masa tu kalau anak kita tunjuk, kata anak kita nampak belain pada anak orang lain, kita didik anak macam tu, orang pi tuduh, orang kata kita ni duk kongkong kawan anak dan sebagainya. Tuan-tuan, biar masa yang akan jawab. Satu masa nanti dia akan bagi jawapan kepada mereka. 20 tahun lepas tu tuan-tuan, anak hak kawan ni pun membesar, 5-6 orang ni tuan-tuan, membesar jadi orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik, tingkah laku perangai elok, cantik. Allah takdir jumpa dengan menantu kita, menantu yang baik-baik, jodoh anak kita, jodoh orang-orang yang bagus, orang-orang soleh. Masa tu kawan hak duk hina kita, duk herdik kita, duk tuhmah kita, duk tak mau kawan kita, dia akan main kata kat kita apa masa tu? Dia nanti kata, bagus anak-anak haji tu, anak kami tak pakai sedik. Awak anak kerja, anak kerja Kuala Lumpur lah, duk kerja apa? Dia kerja di habaq anak, dia kerja apa, tapi tak pakai sedik aja weh. Mai raya ni macam-macam alasan lah, tak boleh balik ni, macam-macam alasan. Habis. Lepas tu lagi hati rasa tak seronok apa dia? Anak kita tahu kita tak semayang. Masa tu umur kita masa tu 73 tahun. Apa nak buat tuan-tuan? Masa sudah berlalu. Nah ni yang kita dok bagi tahu tuan-tuan, dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni kadang makan masa, dia boleh pi 20 tahun baru orang nampak, oh bagusnya keluarga tu. 20 tahun tuan-tuan, anak dia daripada kecil dulu sampai besar dah, menikah kahwin dah, dapat cucu dah. Masa tu orang kata apa? Haji bagus anak 9 semua. Oh begitu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah kaedah yang Nabi tunjuk dalam kita duk bawa Islam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan tafsir juz'u ammah. Tafsir juz'u ammah, bagi tuan-tuan yang ada kitab boleh buka muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah ayat 39 dan ayat 40. Kita sudah pun berada di penghujung surah An-Naba. Penghujung surah An-Naba. Ayat 39 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ayat 40, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani turaba. Baik, kita tengok terjemahan dia di sebelah itu. Ayat 39 maksud dia yang demikian hari yang hak. Hari kiamat ini start daripada manusia dibangkitkan esok di mahsyar esok. Cerita kiamat ini cerita hak, cerita benar. Dan Allah kata zalikal yaumul haq, yang demikian itu hari yang hak, begitu. Maka siapa yang mengkehendaki bahagia dirinya, tentu ia mengambil jalan kembali kepada Tuhan dia. Siapa yang nak kebahagiaan, dia kena pilih jalan ittakhadha ila rabbih ma'abah. Dia kena set dah tempat dia nak duduk esok di sisi Tuhan. Macam mana dia kena set? Tuan-tuan, kita duduk di dunia ni tuan-tuan, kita dah set dah. Tuan-tuan mula kerja umur berapa? Ni hak muda-muda. Start kerja umur 22 katalah. Start umur 24, 25 kerja. Target umur 30 aku akan miliki satu rumah paling kurang sederhana, ataupun kos rendah ke macam manakah. Ada target.
Pasal apa? Pasal nak bagi kesenangan hidup pada bakal isteri kita, pada bakal anak-anak kita yang akan lahir esok. Kita nak satu rumah, contoh. Target pula lepas tu, dah ada rumah, umur 40, aku kena ada tanah untuk aset aku. Oi, kita dalam bab dunia tuan-tuan, susun ni dia checklist cantik. Ni dunia kita ni, kita check buat main list cantik. 40 tanah lot 2. Macam tu. 45 ladang kelapa sawit aku nanti beli di belah Perak ke, di Kedah ke, di mana ke, aku nanti ada hak tu. 50 kurang-kurang aku kalau tak millionaire pun setengah daripada millionaire pun jadilah. Aset aku 500,000. Kita tuan-tuan hari-hari siang malam kepala otak fikir tu. Pasal apa? Pasal nak satu tempat yang selesa di dunia. Tapi tak ramai orang fikir apa tempat kita nak tempuh esok di akhirat. Target kita, rumah kita nak duduk di sana macam mana, syurga kita ni tingkat apa, nak duduk dengan siapa, teringin tak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak duduk macam mana. Takkanlah kita ni cukuplah al-qadar aku masuk syurga, orang lain pun tak apa janji syurga. Takkan hatulah target kita. Maka orang Islam, faman syaa, siapa yang mengkehendaki bahagia diri dia esok di akhirat, ittakhadha ila rabbih ma'abah, tentu dia akan ambil jalan kembali kepada Tuhan dia. Maksud apa tuan-tuan? Maksud dia, orang Islam kena fikir apa kehidupan yang dia nak bina esok di akhirat. Nak bina kehidupan akhirat kena buat di dunia. Dia tak macam dunia. Di dunia tuan-tuan, kita duduk di dunia, hari ni kita set hidup kita, kita setting semua macam mana kita nak hidup, rumah macam mana, duduk di mana, kampung apa, taman apa, semua kita set di sini. Akhirat tak boleh buat di sana, dia kena buat di sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, firman Allah, inna anzarnakum azaban qaribah, sesungguhnya kami mempertakuti kamu dengan azab yang dekat. Tuhan kata, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turabah. Tuan-tuan tengok apa maksud ayat ni? Pada hari melihat manusia apa-apa yang telah diperbuat oleh kedua tangan dia, hari itu dia akan tengok hasil yang dia buat. Dan berkatalah orang kafir itu, hai kiranya saya adalah hendak jadi tanah saja. Dialog ni Tuhan sudah letak buku dalam Quran dah. Tahu dah apa hak nak jawab esok di akhirat. Masa tu semua nampak apa hak kita buat atas dua tangan kita, maksud dia hasil kerja kita nampak. Dan masa tu orang kafir akan kata apa? Ya laitani, kecelakaan timpa aku ni, alangkah baiknya aku ni kuntu turabah, kalau aku jadi tanah terus pun tak apa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini yang kata akhirat ini dia boleh jadi apa? Hari penyesalan, yaumul huzn, hari penyesalan, dia boleh jadi. Ulama pada ketika menjelaskan kata yaumul huzn macam mana, hari menyesal ni apa? Hak masuk syurga. Kita dah baca dulu, tengok kawan dia duduk tingkat yang lebih tinggi daripada dia, dia menyesal kerana tak buat macam kawan. Dia kata tera aku bangkit qiyamul lail sebulan sekali pun macam ni Tuhan bagi, kalau aku tahu aku bangkit tiap-tiap malam. Menyesal tak? Menyesal. Dia kata aku berubuh RM1 macam ni punya doa ada dalam syurga, kalau aku tahu aku bagi RM100 tiap hari Jumaat. Kan semua orang akan minta, ya Allah boleh tak balik ke dunia nak sembahyang Jumaat, nak bulan tambah 100. Tak boleh, habis. Masa tu habis dah. Masa tu penyesalan dia panggil. Hak masuk dalam Allah pada beberapa ayat yang lalu bahawa Jahannam dan segala sengsara di dalamnya disediakan untuk mereka yang sangat derhaka. Yang kata neraka Jahannam ni Allah Ta'ala sedia untuk orang yang sangat derhaka. Begitu pula syurga dan segala bahagia di dalamnya disediakan untuk mereka yang muttaqin. Macam tu je. Dia tak ada 3, tak ada 4, tak ada 5. Dia tak macam kita check in hotel, ada VIP class, ada VVIP, ada apa nama, deluxe punya room, ada standard room. Tak ada. Dia dua, syurga ke neraka.
Dan diiringi pula keterangan kehebatan dan kedahsyatan hari kiamat itu. Maka pada ayat-ayat yang kita tafsirkan sekarang, Allah menerangkan pula, iaitu pada ayat 39 Allah berkata, hari yang hebat dan dahsyat itu hak dan pastilah datangnya. Tuan-tuan, kita hidup di dunia ni tuan-tuan, pendek, sungguh-sungguh pendek. Ada orang tanya, ustaz, pendek itu pendek atau mana? Tuan-tuan, pendek sungguh. Tak pendek macam mana tuan-tuan? Sehari di akhirat saja panjang dia, tak macam sehari di dunia. Nah, abang kata tu baru sehari di akhirat. Tuan-tuan bayangkan, nak tempuh kehidupan di mahsyar, bukan neraka lagi, tempuh kehidupan mahsyar sahaja. Tak tahu berapa lama kita nak duduk, tak tahu di situ. Walaupun ada pandangan ulama menyebut kita akan duduk pada jumlah-jumlah tahun tertentu, tapi nak habang kata lamanya duduk di mahsyar ni tuan-tuan, sampai manusia jadi tak torah. Orang utara kata tak torah duduk. Bukan lagu duduk di dunia ada nikmat, ada macam-macam ni. Tak, nikmat yang ada di mahsyar tu hanya yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Hari tu orang hak dapat naungan Allah, pada hari tak ada naungan lain melainkan Allah nak bagi naungan dekat orang yang dia pilih sahaja. Kita baca hadis yang ada sab'atun, ada 7 golongan tu, yang tu saja. Ini yang kata mahsyar tuan-tuan. Mahsyar sahaja manusia rasa tersiksa. Tuan-tuan duk dengar ceramah tentang akhir zaman, macam-macam tuan-tuan dengar ustaz-ustaz duk ceramah, duk cerita, baca kitab, baca hadis tuan-tuan. Kesimpulan hak kita dapat daripada bacaan hadis dan kitab-kitab tu, apa yang kita dapat tuan-tuan? Apa yang Nabi nak beritahu? Tidak semudah apa yang kita sangka hidup di akhirat esok. Kita duk sangka hidup di akhirat ni takat mana hak akal ni dah. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khat ala qalbi bashar. Tak pernah siapa pun tengok, tak pernah terlintas, tak pernah dengar cerita yang kata akhirat ni. Cuma kita baca hadis, kita nampak, tapi ada orang dia tak nampak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mahsyar ini dahsyat tuan-tuan. Bukan neraka, mahsyar. Manusia berpakat pada masa tu tuan-tuan, dalam hadis yang panjang cerita nak pergi jumpa Nabi. Tolonglah bagi syafaat dekat kami, tolong kami. Macam mana pun tak apa, janji kami tak mau duduk dah di sini, nak pergi satu tempat lain pula. Oh tuan-tuan, yang kata mahsyar Allah, kami tak mau dah, kami jadi tak boleh duduk. Tuan-tuan bayangkan, sejak Nabi Adam alaihissalam dicipta sehingga manusia terakhir yang dilahirkan atas muka bumi sebelum kiamat esok, semua duduk di satu sa'idin wahid, satu tempat yang satu, satu lapangan mahsyar yang satu, duduk di situ. Bukan ribu, bukan juta, bukan trilion, tak tahulah jumlah banyak mana makhluk pada masa tu duduk ada di situ. Tak tahu tuan-tuan ni, kita tak baca hadis cerita tentang keadaan mahsyar, situasi manusia yang duduk di situ, hak dengan tenggelam peluh dia, hak macam-macam. Perjalanan nak pergi ke mahsyar pun satu macam, dah duduk ada dia punya situasi manusia hak nak pergi ke mahsyar tu, keadaan tu pun dah macam-macam. Hak jalan dengan muka pun ada. Sampai sahabat tanya kepada Nabi, bolehkah manusia ni berjalan dengan muka? Nabi kata, kalau Allah bagi manusia boleh berjalan dengan kaki, Allah akan bagi dia jalan dengan muka. Tu yang nak pergi ke mahsyar. Dahsyatnya pergi duk jumpa Nabi, daripada Nabi Adam alaihissalam, pergi pula kepada Nabi Nuh, pergi lagi semua Nabi-Nabi ulul azmi, semua pergi jumpa. Akhirnya apa tuan-tuan? Akhirnya pada ketika itu manusia hilang punca, pergi jumpa kepada Nabi Muhammad SAW, minta supaya Nabi tolonglah kami tak mau dah duduk di sini. Yang tu yang terlintas di hati manusia pada masa tu, tak mau dah pijak bumi ni, bumi mahsyar tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, ayat 39 Allah cerita begitu. Hari yang hebat dan dahsyat itu hak dan pasti datangnya, tidak diragui lagi. Maka sesiapa yang berkehendak keselamatan dan bahagia, tentulah ia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Siapa yang nak kebahagiaan di akhirat, dia kena balik kepada Allah. Saya terbaca satu hadis cerita Nabi duduk dengan sahabat. Hadis yang selalu tuan-tuan hak rajin mengaji, tuan-tuan dengar hadis ni. Hadis
yang bila Nabi sebut dalam hadis tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau gitu eloklah kita tawakal saja. Ni kita ni tuan-tuan, di sisi ilmu Allah, tahu dah nak pergi mana ni. Tuan-tuan tak takut ke dengar macam tu? Takut. Di sisi ilmu Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ulama ketika menafsirkan ayat tu sebut kata apa? Ilmu Allah ini luas, dan Allah tahu dah. Kita ni, Tuhan tahu dah, dalam ilmu Allah dia ni nak pergi syurga ke neraka. Kalau manusia tak boleh rasa takut, hatu saya tak tahu. Ulama-ulama duk ajak kita tuan-tuan. Saya teringat zaman duk mengaji dulu, satu syekh ni waktu dia cerita tentang manusia ni dah tentu dah nak pergi syurga ke neraka. Kalau tuan-tuan rajin buka YouTube pun ada, apa nama, Habib Ali Al-Jufri. Dia tak boleh pergi. Dia baca hadis tu, dia sampai situ dia stop. Dia tak boleh. Dia kata hadis ni kalau orang yang baca dengan iman cukup takut. Pasal Allah Subhanahu wa taala di sisi ilmu dia tahu siapa nak pergi syurga dan neraka. Tak tahulah kita duduk di mana. Akhirnya sahabat-sahabat kata kat Nabi, ya Rasulullah, kalau macam tu kita tawakal sajalah. Pasal apa? Pasal Allah sudah tahu kita macam mana. Dan Nabi kata, wa kullun muyassar. Setiap daripada kita dipermudahkan untuk jalan kita nak pergi ke mana. Apa makna tuan-tuan? Kalau kita ahli syurga, jalan hidup kita jalan ahli syurga. Kalau kita ni dari di sisi Allah, kita ni ahli neraka, jalan hidup kita jalan ahli neraka. Yang tu takut. Maksud wakul muyassar tu, maksud dia kita ni Allah akan mudahkan ke arah jalan tu. Mudah faham gini lah, kalau ahli syurga, kaki masjid, kaki ibadah, kaki baca Quran, kaki mengaji, kaki orang yang suka menyantuni alim ulama. Ni yang ni jalan yang muyassar, yang dimudahkan untuk kita tempuh syurga. Habis tuan-tuan orang duk buat maksiat, kalau tak risau saya tak tahu. Jadi jangan tuan-tuan, wa kullun muyassarun, setiap daripada kita akan dimudahkan jalan ke situ. Kalau kita ni duk lazim maksiat tak boleh tinggal tuan-tuan, khawatir sangat-sangat kita ahli neraka. Wallahu a'lam. Wal a'yazubillah. Kita takut pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala tahu kita nak duduk di mana dah. Akhirnya Nabi baca satu ayat Quran yang selalu kita duk baca. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat tu Nabi baca. Adapun orang yang a'ta, suka duk bagi, suka infak, suka derma, suka apa semua ni, wattaqa, dan dia bertakwa pada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan segala kebaikan dan kebajikan yang mai melalui Islam, dia sokong hak agama ni betul-betul, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk jalan hak mudah, hak bahagia. Wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, kedekut. Bakhil maksud dia tuan-tuan, bakhil untuk agama. Ada orang dia bakhil untuk agama. Bakhil ni tak nanti duit, bakhil tenaga, bakhil masa, bakhil keringat, bakhil segala-gala. Tak, mak jom kita pergi kuliah malam ni. Oh, dia kata aku tak ada masalah, malam ni duk janjilah ada nak buat, ada janji dengan orang pasal nak jual barang ni. Dia tak, sebulan bakhil dia dengan masa dia. Dia bakhil, dia nak peruntukkan masa dia untuk dia pergi mengaji. Dia jadi bakhil lagu tu. Bakhil boleh jadi dengan duit, yang tu pun satu juga. Dia berasa kedekut dengan apa yang dia ada, tak kira lah apa pun. Wastaghna, dan dia rasa dia kaya. Macam mana Fir'aun berasa dia cukup kaya dan cukup kuat, cukup berkuasa. Wa kazzaba bil husna, dan dia melawan, mendustakan agama ni. Fasanu yassiruhu lil usra, dan kami Tuhan kata akan mudahkan dia jalan hak celaka, jalan kecelakaan. Ayat itu Nabi baca nak bagi tahu kata atas muka bumi ni kita boleh nampak dah jalan yang ada dua aja, jalan yang yusra ataupun usra, dua. Jalan hak kita nak, kita tak hukum orang dia ni ahli neraka dak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, baik. Jelas dia pada kitab kita, jelas negeri azab dan sengsara.
kembali kepada rahmat dan keredaan Tuhannya di hari akhirat itu, maka hendaklah ia memilih jalan kepada rahmat dan keredaan Tuhannya itu selama ia hidup di dunia ini, iaitu iman dan beramal saleh dengan ikhlasnya. Orang yang nak kebahagiaan ni tak ada jalan lain melainkan jalan iman, jalan amal saleh, ikhlas dalam buat agama, bab agama ni. Lain jalan tidak ada, tidak cukup untuk itu dengan semata-mata kehendak dan keinginan. Tidak beriman dan beramal, tidak ada jalan lain melainkan dia kena tempuh jalan keimanan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok ayat 40 punya tafsiran dia macam mana. Allah mempertakuti orang-orang yang ingkar dan menyangkal Islam dengan hatinya. Ni syekh kita At-Tabari, tuan-tuan nak buki apa semua, kamu sebelah buka apa dia maksud. Saya duk ni dia based on pada apa? Kamu dengan azab yang dekat. Baik, sebelum kita pergi kepada satu alam akhirat tu, di dunia ni apa tuan-tuan? Di dunia ni orang nak dapat kecelakaan tu, kata akhirat tak percaya semua. Main hukum agama dia lawan Islam ni tuan-tuan, tak nanti dengan kuasa. Banyak orang lawan Islam dengan yang ni jangan buat min tuan-tuan. Manusia tak boleh suka. Dia jadi benci. Dia bila dia dengar cerita bab hukum agama ni, dia duk main dalam hati dia meluat. Meluat tu nak mana ingkar dengan hati. Orang tak tahu dia mati, orang sempurnakan jenazah dia cara Islam, sembahyang, baca doa untuk dia apa semua tuan-tuan. Allah tahu. Permusuhan dengan hati ni tuan-tuan dahsyat. Kalau Nabi SAW duk ada lagi apa hak jenis lagu ni, hak golongan ni dipanggil munafik. Munafik ni tuan-tuan dia ada banyak pula kategori. Baik, yang tu tak apa. Orang yang menyangkal Islam dengan hati ni satu, atau dengan lidahnya dia lawan dengan lidah ni, maupun dengan pekerjaan, iaitu kami sungguh-sungguh Tuhan kata mempertakuti kamu dengan azab yang hampir datangnya kepada kamu di hari manusia melihat apa-apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Dan orang kafir di hari itu berkata, hai, kiranya saya ini jadi tanah lah hendaknya. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah ya. Tak payah jadi manusia, tak payah duk tanggung benda ni semua. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pergi depan Allah, bawa diri masing-masing. Satu hadis yang kita pernah juga baca dalam muqaddimah dulu tuan-tuan, satu orang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap orang. Nabi kata, laisa bainahu wa bainallah tarjuman. Di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah, tidak ada. Maksud dia tak ada peguam bela, tak ada defender, tak ada orang nak tolong kita. Hari ni anak buat salah, bapa pergi defend anak. Hari ni ada orang defend. Kita buat salah macam mana pun, kita boleh lantik satu peguam yang hebat sampai kita menang kes. Hari ni pergi esok depan Allah, sebatang kara duk, Nabi kata. Lepas tu Allah suruh kita tengok apa yang kita buat, maka kita tengoklah di sebelah kanan. Dalam hadis sebut, tengok sebelah kanan, dia nampak apa yang dia buat. Dia tengok hak belah kiri dan dia nampak apa yang dia buat. Dan bila dia pandang depan, yang dia nampak adalah neraka duk julung mai. Macam tu. Api neraka tu serupa macam duk julung, duk mai. Dia nampak yang kata neraka. Nah habaq kata pada masa tu dia dah tahu dah tempat dia nak pergi ke mana. Masa tu dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dia akan teringat harta yang dia tinggal, dia tak buat apa. Masa umur Tuhan bagi, dia tak bekalkan apa-apa, masa tu dia akan teringat. Tuan-tuan, yang ni hak kita dok bagi tahu apa? Benda sam'iyat, benda yang kita tak boleh tunjuk dengan visual, tapi keyakinan dok ada di hati. Baik, balik kepada kitab kita. Allah mengatakan azab yang hampir, sebenar-benarnya azab itu hampir datangnya kepada sesiapa yang derhaka kepada Allah. Sesudah manusia mati,
sesudah bercerai dengan kaum kerabat, dengan harta benda dan rumah tangga, dan kuburnya sudah selesai ditimbuni, maka manusia itu hidup kembali esok. Ketika itu manusia itu telah melihat apa yang jadi pekerjaannya masa hidupnya di dunia, kerjanya yang baiknya dilihatnya waktu itu, balasan Allah yang akan diterimanya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari pun sebut, dia dah nampak dah dalam kubur esok tuan-tuan. Setiap daripada kita dah nampak dah maq'aduhu, dia nampak dah maq'adahu minan nar ka maq'adahu minal jannah. Allah tunjuk dekat dia, ni tempat yang akan duduk esok ni di akhirat esok. Ahli kubur, jenazah esok duduk dalam kubur, lepas orang timbun semua, pakat balik habis, start daripada situ, bermulalah kehidupan barzakh dia. Allah tunjuk siap. Dia tak pergi neraka, tapi dia nampak neraka. Dia tak pergi lagi syurga, tapi duk tunjuk dah yang kata ni syurga. Nikmat, dia duk nampak nikmat tu jadi nikmat di hati dia. Nah, itu kita dah baca. Kita pernah baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan seumpamanya. Baik. Begitu pula kerjanya yang derhaka masa hidupnya di dunia, dilihatnya waktu itu balasan Allah dan siksanya yang akan ditemuinya. Dia akan nampak pada ketika itu apa yang Tuhan nak sedia dekat dia. Waktu itu terasalah olehnya takut dan gentar yang tidak terperikan. Itulah suatu azab kepadanya. Tuan-tuan, kita ni kena berkat doa Nabi SAW. Tuhan tak bagi azab macam tu. Azab macam kaum dulu-dulu, sekali azab habis. Walaupun kita duk tengok tuan-tuan, dia main puting beliung lah ni, isyarat Tuhan dah bagi dah. Dia main, adalah asbab-asbab dia. Ada orang buat kajian geofizik semua ni berpunca daripada katanya gempa bumi yang berlaku di Jepun dulu ni. Kerak bumi dia merekah sekian-sekian banyak, akhirnya bentuk muka bumi dah jadi berubah. Ada agihan kerak bumi, akhirnya dia punya paksi bumi ni menyongsang. Dia buat main istilah macam-macam. Memang paksi bumi ni orang buat kajian dah, dia menyongsang. Dia tak duduk macam tu, dia duduk sengit sikit dah. Dia pada buat kajian ni barat ni tuan-tuan. Boleh jadi nanti kutub utara tak duduk pada tempat ni, dia akan bergerak. Tapi apa sebenarnya orang Islam ni bila dia tengok ni, apa ni sebenarnya? Nak bagi tahu kata semua ni iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ni semua Tuhan punya kehendak, Allah punya kehendak, dan Allah nak benda ni jadi ni. Okey, kita kata hari ni monsun berubah apa semua lah. Hujan dah tak tentu. Dulu hujan main musim terkujuh, dia duk kena belah-belah pantai timur. Lah tak tentu. Kadang-kadang Johor boleh kena. Lepas tu dia main lajak ke belah pantai barat sikit apa semua. Hujan kita pun tak tentu masalah. Semua ni kerana angin. Pergerakan angin pun dah tak sama dah. Kita boleh baca kajian-kajian yang manusia buat macam tu. Tapi orang beriman, satu dalam hati dia nanti ingat apa? Kehendak Allah semua ni. Allah punya kehendak ada maksud dia. Tuan-tuan, kehendak Allah bukan macam kehendak kita. Kehendak Allah ada maksud dia. Ada apa makna di sebalik Tuhan duk bagi ni, apa dia? Apa Tuhan nak bagi tahu? Tentang gerhana duk jadi kerap lah ni. Gerhana kerap. Saya hak umur baru 30 lebih ni tuan-tuan, saya kira tak tahulah banyak kali sangat daripada kecil tu kurang. Dulu tahun 80-an pun kurang. Bila main kita ni di belakang 2000 ke atas tuan-tuan, gerhana ni boleh kita kerap. Syak gerhana bulan, syak gerhana matahari, kerap yang kata gerhana ni. Gerhana ni apa? Ni cakap orang kampung kita nak bagi faham mudah-mudah ni. Gerhana ni maksud apa? Gerhana ni maksud dia matahari, bulan dan juga bumi duk selari. Guru sains nak cerita panjang lagi lah, tak nak kena buat board pula. Okay, yang tu biar cikgu sains duk ajak di sekolah. Matahari, bumi dan bulan duk selari. Sama ada hak ni, lindung hak ni dan sebagainya, itu bacaan sains. Tak usah duk pening lah. Kita nak ambil hikmah aja. Apa Tuhan nak bagi tahu? Satu hari nanti benda ni semua akan lari daripada tempat dia. Matahari yang duduk pada kedudukan itu, duduk timbul di timur dan terbenam di barat, dia akan sampai masa dia akan tembus di barat. Syari ya. Dia akan timbul di barat dan dia akan terbenam di timur. Apa maksud dia? Tuhan bagi isyarat. Ulama-ulama tulis dalam kitab, terjadinya gerhana kerana untuk mempertakuti manusia. Itu tujuan dia.
Betul tuan-tuan, khutbah apa nama, kita sembahyang gerhana matahari habis apa semua, khutbah cerita apa? Cerita tentang jangan lalai, cerita jangan buat maksiat, tinggalkan maksiat, bertaubat, balik pada Allah. Ada orang khutbah gerhana baca bab ekonomi. Ada ekonomi negara meningkat berapa persen ke apa semua. Minyak RON 97 turun 2 rubang. No, tak ada. Orang tak sembang bab tu. Tak sembang, walaupun waktu tu orang rasa nak sembang tajuk tu. Orang tak sembang tajuk-tajuk yang lain daripada taubat. Ulama tulis daripada hadis Nabi, anjuran kepada khatib cerita bab taubat saja. Biar kata orang hak mai dengar khutbah ni berasa berdosa sungguh dengan Allah Taala. Itu tujuan khutbah sembahyang gerhana. Apa maksud apa tuan-tuan? Kalau khutbah isi dia cerita bab taubat, bab dosa yang kita buat, jangan lalai. Maksud dia Allah nak bagi tahu kalau gerhana kerak jadi ramai orang buat dosa. Itu maksud dia. Zaman Nabi SAW, zaman sahabat-sahabat dulu, gerhana kurang. Bermaksud isyarat tentang kelalaian manusia itu kurang. Manusia taat pada Allah pada masa tu. Walaupun yang kata kusuf dan khusuf ini ayatan min ayatillah, dua tanda daripada sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah nak bagi isyarat tu. Sebab tu kita khutbah kita tempuh benda ni, kita sebut. Dan hak semasa, biar khatib ni kalau dia khutbah hak sembahyang gerhana tu hak semasa, cerita hak isu-isu semasa ni, isu geng-geng laki-laki hak tak berapa cukup sifat ni nak pakai baju perempuan, ceritalah khutbah tu. Biar bagi manusia dengar ni berasa kata takkanlah hampa duduk di Matang Buluh tak tahu kot cerita ni. Biar tahu. Jangan duk baca tajuk lain, hak tu je. Apa isu lagi? Isu depa duk ramai artis daripada luar apa semua ni. Cerita biar makcik-makcik pakcik di kampung pun tahu rupanya sakkan depa ni hak duk ada di sana. Walaupun kita duk sini tuan-tuan, kita tak rasa benda tu. Kita duduk di Simpang 4 Matang Buluh, hak mai sembahyang maghrib apa semua ni ramai juga, hak mai sembahyang berjemaah ni ramai juga. Tapi dah Allah nak bagi isyarat. Tuan-tuan tengok, betul lah ulama-ulama tulis tuan-tuan. Saya tak pasti tuan-tuan, tapi saya pernah baca satu tulisan yang menyebut apabila berlaku gerhana bermaksud akan berlaku banyak musibah dan bala selepas itu. Dari sudut kajian hari ini, kajian moden geofizik dan sebagainya, bermaksud akan berlaku perubahan monsun. Bila gerhana ni dia akan macam-macam lah, pasang suruh ayak pun tak sama dah. Ni semua angin punya pergerakan pun dah tak sama dah tuan-tuan. Itu maksud dia. Tapi lebih daripada tu orang beriman dia akan baca apa? Allah duk bagi, Allah nak tunjuk kata hampa lalai daripada aku, hampa banyak dosa dengan aku, dan hampa bantah hukum-hukum, undang-undang dan sebagainya, Quran yang aku buat mai pada hampa duk bantah, hampa tak heran. Hari ni hak paling terkejut tuan-tuan, kita duk ada manusia cabar undang-undang Allah Ta'ala melalui undang-undang manusia buat. Hak Nabi kata orang yang orang laki-laki pakai pakaian perempuan, orang perempuan pakai pakaian laki-laki. Nabi kata dilaknat 3 golongan. Salah satunya selain daripada laki-laki yang dayus, mudminul kham, peminum arak, disebut al-mutasyabbihati minar rijal. Hak laki-laki hak nak jadi perempuan. Dalam hadis yang lain juga sebut hak perempuan nak jadi laki-laki. Al-mutasyabbihati minar rijal. Laki hak nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki-laki. Disebut laknat. Nabi sebut dalam ucapan, bukan kata Allah ghadiballah dah, laknat Allah. Manusia create satu keputusan yang manusia buat untuk cabar apa yang Nabi kekasih Allah sebut, bermaksud apa hak Nabi sebut, apa yang Allah Ta'ala sebut, manusia buat. Dah dia tak sedang juga tuan-tuan, dia duk nampak benda ni tak ada apa-apa. Dan kita ni tuan-tuan, haduk ni Matang Buluh ni, haduk di Pulau Pinang ni, jangan rasa tak ada apa. Paling tak ada tindakan yang kita buat. Paling tak ada tindakan. Takkan kita nak duk tindakan dengan hati ya. Hak kita duk kata mar'a minkum munkaran fa biqalbihi, cukup aku kira aku meluat dengan depa ni semua. No, orang beriman ni tuan-tuan ada susulan dia.
Dan kita kena ambil tahu benda ni, sebab benda ni jadi dalam masyarakat kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, manusia yang kafir di atas dunia berkehendak dan berseru-seru, mudah-mudahan dia jadi tanah sahaja, jangan hidup lagi kalau boleh. Kalau boleh tak mau jadi orang dah masa tu. Azab itu hampir kepada manusia kerana waktunya hanya sesudah mati. Azab itu hampir kepada manusia. Sebab yang kata azab tu dekat, kerana kita ni tuan-tuan dengan mati ni sangat dekat. Mati ni dekat je tuan-tuan. Mana ada mati jauh. Kalau lahir tahun 1990, Tuhan kata umur 40, bermaksud lah dia ada 24 tahun, ada lagi 16 tahun. Daripada tarikh lahir dengan hak la tuan-tuan, makin jauh kan makin dekat? Makin dekat lah. Orang beriman melihat mati itu sangat dekat. Itu maksud dia. Azaban qariba, bermaksud azab yang nak kena tempuh lepas mati tu. Itu maksudnya. Nah, segala manusia yang sihat fikirannya tentu mengakui bahawa mati itu adalah suatu yang paling dekat kepada manusia, lebih dekat daripada apa jua pun. Imam Ghazali kata yang dekat itu adalah mati. Imam Ghazali sebut yang dekat itu adalah mati. Nah, abang apa tuan-tuan? Dia ni yang kita dah beritahu ni. Sebarang waktu dan sebarang saat manusia itu mungkin mati. Tuan sedia tak mati tuan? Dia tanya soalan ni selalu ustaz rajin tanya, bersedia ke nak mati? Tak ada siapa yang kata dia tak bersedia ke atau dia bersedia, melainkan dia akan senyap ya. Nak kata bersedia pun nak kena mati. Lah kita tanya diri kita, aku ni bersedia tak untuk mati? Untuk mati bukan maksud kesudahan. Mati bagi orang beriman dia permulaan kepada satu hidup yang kekal. Tu orang beriman. Lah kita tanya tuan-tuan, dunia ni kita nak tinggal, kita nak pergi kepada satu alam lain, bersedia tak nak pergi tuan-tuan? Allahu Akbar. Bila main soalan macam tu tuan-tuan, takut kita. Nah, pasal apa? Pasal jawapan kalau bersedia pun kena pergi, tak bersedia pun kena tempuh, tak boleh kata apa. Ni kita dah beritahu dalam kitab dia bermain muhasabah macam tu. Allah akan mematikan kita, tidak minta izin lebih dahulu kepada kita. Dalam register dia ada siap lah. Register ni tuan-tuan, maksud dia ada register di sisi Allah, dia siap dah hari apa dia ni, hari apa ni. Malaikat maut pun dia tahu. Dia duduk tunggu je, tunggu time. Kerja dia hak tu. Yang kata Israel ni kerja dia hak tu je. Mai masa waktu tu. Tak lambat dan tak cepat. Dia akan pergi. Nah, begitu. Allah akan matikan dia pada ketika itu tanpa meminta izin. Dan tidak pula hendak mesyuarat dengan kita lebih dahulu. Nak panggil mesyuarat lo. Ni siapa yang nak pergi rombongan minggu depan? Rombongan pergi mana ni? Rombongan nak pergi ke alam barzakh. Oh, tak mau. Tak ada mesyuarat, tak ada bincang apa, tak ada. Dia buat main ayat macam tu dah. Allah mematikan kita tiada terhalangi oleh kesihatan kita. Bukan kerana sihat, bukan kerana sakit. Saya jumpa satu orang tuan-tuan, tanggung derita sakit ni 25 tahun. 25 tahun. Tapi meninggal dah. Start daripada lumpuh, lepas tu mula lumpuh separuh badan, lepas tu mai macam-macam. Allah uji kepada isteri dia untuk jaga dia. Allah uji. Kena daripada tahun, tak salah saya tahun 85, 86 kan macam tu. Dengan lumpuh apa semua ni. Kita duk ingat Allah nampak, kita pergi ziarah ni nampak macam nazak macam tu. Selang seminggu dua lepas tu tuan-tuan, doktor kata hak dia hospital, okey boleh buat balik dah. Dia nampak stabil sikit. Dia punya tekanan darah pun okey apa semua. Dia punya nampak respon dia pun okey dan sebagainya. Selang pula sebulan usung pula anak-anak ni pergi buat. 25 tahun. Hidup dalam sakit. Betul lah yang kata sakit itu bukan asbab kepada mati. Yang mati ni tuan-tuan tak nanti sakit, tak nanti sihat, dia bila-bila masa dia akan mati. Satu sahabat saya di kampung tuan-tuan meninggal selepas sembahyang tahajud, sebelum tunggu waktu subuh, duduk atas sofa. Umur baru 41, 42, tinggal anak seorang. Bukan ustaz, bukan orang agama, bukan tutur guru alim dan sebagainya.
Bukan. Orang kebanyakan, orang biasa, masyarakat awam ni tuan-tuan, apa amalan yang dia buat sehingga Allah pilih dia pada waktu yang macam tu, dalam wuduk yang baru lepas sembahyang malam, duk tunggu masa nak subuh tuan-tuan, dia main lagu Ketak Dada, lagu tu habis umur. Habis umur dalam tu tuan-tuan. Banyak dah contoh kita tengok dalam masyarakat, meninggal, tiba-tiba meninggal. Satu doktor di Kulim meninggal umur 40 lebih juga tuan-tuan, dalam duk sihat-sihat. Doktor pergi tanya yang kata isteri dia ni sakit apa ni, sakit jantung ke, darah tinggi ke? Dia kata tak tahu. Cek kesihatan tak ada lah, darah tinggi tu ada sikit-sikit apa semua lagu tu, tak ada kritikal, mati. Tuan-tuan, Allah bagi isyarat kepada kita, benda-benda yang jadi dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, dia bagi insah pada kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah mematikan kita tiada terhalangi oleh kesihatan kita, oleh banyak kaum dan handai taulan kita. Tak nanti tunggu kita ni beranak pinak sampai anak kita besar, menikah semua, ada cucu dah, baru aku nak mati. No, bukan itu syarat untuk mati. Tidak ada yang membatas antara dunia kita dan akhirat kita, hanyalah mati. Sedang mati itu setiap minit, setiap bernafas mendekati kita. Dia bawa ayat macam tu. Nah, mengenangkan dekatnya mati itu adalah suatu alat yang amat kuat untuk pembentuk hati dan untuk menginsafkan manusia supaya dia sedarkan dirinya. Nah, Nabi kata apa? Banyakkanlah zikra hadhimil ladzat. Nabi kata banyakkanlah menyebut ada mengingati hadhimil ladzat, pemutus kesedapan mati ya. Yang kata hadhimil ladzat, pemutus kesedapan ni apa? Mati. Nabi kata banyakkanlah mengingati mati, kerana cukuplah yang kata mati itu sebagai tazkirah pada kita. Kita ni tuan-tuan, kalau betul-betul punya nak jadi bagus, mati sebagai tazkirah pun cukup. Tapi pasal kita ni lalai, kita tak ingat benda tu. Hari-hari ingat bangkit-bangkit, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Aku hidup lagi, ya Allah syukur. Mudah-mudahan hidup aku hari ni jadi ibadat. Celik mata pun agama suruh ingat mati. Apa bukti dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Tak baca doa naik kenderaan lagi. Ada orang bangkit-bangkit, subhanallazi sakhkhara lana, nak naik motor dah tak dah. Bangkit-bangkit, nawaitul ghusla lil hayati, kan mandi nak dah baca tu dulu. Nah, habaq kata mati dengan kita ni sangat dekat. Sebab ulama kata cukuplah mati itu sebagai tazkirah, tapi tak, manusia lupa. Nah, manusia lupa. Baik, habis di situ. Wallahu a'lamu bimuradihi. Tamat tafsir surah An-Naba. Selepas ni kita akan masuk surah An-Nazi'at Makkiyah. Ada 46 ayat surah An-Nazi'at. Habis kita tafsir surah An-Naba. Wallahu a'lam. Ada soalan tak tuan-tuan? Ada? Kalau tak ada, saya nak jawab satu soalan daripada sahabat kita ni ya. Soalannya agak panjang, tapi saya nak ringkaskan saja. Ada sahabat kita bertanya berkaitan tentang isu anak angkat ya. Isu anak angkat, dia punya status kedudukan dia. Satu kes yang dibawa oleh sahabat kita ni adalah sepasang suami isteri mengambil anak angkat, kemudian dibinkan anak tu kepada bapa angkat satu, dan dalam sijil kelahiran itu juga ditulis nama mak angkat, bukan mak kandung. Jadi dia tanya, dan nama bapa angkat itu yang dibinkan, anak ni dibinkan, dinasabkan kepada bapa angkat dia tu tuan-tuan, dalam proses dah duk ubah nama tu. Sebab baru mengaji tahu sikit sebanyak apa semua, nak ubah, nak buah nama bapa kandung. Dulu tak tahu, dulu sayang sangat anak, ambil anak sampai umur 24 tahun, baru pergi jelas kepada dia, nah kau ni anak angkat sebenarnya, bukan anak ayah yang betul. Walaupun dalam kad pengenalan dan apa semua, IC dan sebagainya, tulis nama pak lah, dalam proses nak tukar nama tu. Soalan sahabat kita ni, dia kata nama ibu angkat yang ada dalam surat beranak dan sebagainya tu kena ubah tak? So dia bawa main satu isu, dia kata apa? Waktu kita mati, kita akan ditalqinkan dengan bin kepada mak kita, binti kepada mak kita. Apa dalilnya? Dalilnya ialah daripada hadis
Sanad dia kita cerita. Hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, hadis yang menjadi nas kepada amalan talqin. Hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu sebut dalam hadis itu, ketika matinya satu orang itu, maka dikebumikan dia, disamakan tanah, diratakan tanah kubur dia itu, kemudian berdiri di sisi kepala jenazah ini, kemudian sebut ya fulan ibnu fulana. Hadis itu sanadnya kita sebut ya fulan ibnu fulana, wahai fulan bin fulana. Fulana merujuk kepada mak. Ulang, ya fulan ibnu fulana. Itu panjang hadis itu, saya tak mau bahaskan soal hadis yang panjang itu. Cuma kita nak sebut dalam riwayat tu menyebut satu laki-laki tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau mak dia kita tak tahu macam mana? Maka dalam hadis tu menyebut, Nabi kata sebut ya fulan ibnu Hawa, yakni dinasabkan kepada mak dia, yakni ummahu Hawa, mak dia Hawa. Hadis itu kata Ibnu Hajar soleh sanad dia. Walaupun Ibnu Hajar Asqalani ada komen tentang hadis itu dalam satu kitab yang lain, dia kata hadis itu dhaif, ada katanya gharib. Tapi yang saya rujuk dalam beberapa kitab, kalau tuan-tuan nak rujuk kitab yang paling mudah bahasanya, mesti ke hadis ada. Tak salah jilid 2 bab talqin. Salih sanad dia, maksud dia sanad dia elok, bukan sahih, salih. Itu penilaian Ibnu Hajar Al-Asqalani bagi nilai pada hadis tu. Maksud apa tuan-tuan? Maksud dia daripada hadis tu menunjukkan kata mak kandung tetap mak kandung. Tak boleh mak angkat itu dinasabkan kepada anak angkat ni. Tak boleh nasab kepada mak angkat, apatah lagi tak boleh nasab kepada bapa angkat. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Al-Ahzab ayat 5. Serulah mereka dengan bapa mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Nak menunjuk kata apa tuan-tuan? Baik, saya pergi terus kepada hukum fiqah. Kesimpulan dia, anak angkat tak boleh dibin atau dinasabkan kepada bapa angkat, termasuklah ibu angkatnya. Satu. Mana-mana yang dinasabkan itu kena usaha untuk dimurnikan balik. Kalau tulis atas kad pengenalan apa semua, yang ni kena buat balik. Rujuklah fatwa pun dah ada berkaitan dengan itu. Yang kedua, tujuan agama tak bagi nasab anak angkat kepada bapa angkat ni kerana apa? Kerana dia boleh menimbulkan kekeliruan nanti. Pasal anak angkat tidak waris pusaka. Anak angkat kepada pak angkat dia bukan mahram. Bukan mahram, tetap dia bukan mahram, kecuali kalau dia mahram dengan radha'ah, dengan penyusuan. Ini pun kita mengaji. Ada orang tanya juga, ustaz boleh tak saya ambil anak angkat, saya tak ada anak, tapi saya nak guna perubatan moden yang ada hari ini, nak hasilkan susu badan, kemudian nak menyusukan anak ni. Jawapan, boleh. Boleh, dengan pemantauan pakar perubatan muslim yang ada tauliah, ada kepakaran dia, kaitan ubat yang digunakan dan sebagainya. Yang tu pun disebut dalam fatwa apa dah. Boleh, maksud dia syarat radha'ah, syarat nak menyusu ni 5 kali kenyang, 5 kali susu, dan sebelum anak tu berumur 2 tahun. Sebelum anak tu umur 2 tahun kita menyusu dia, maka dia akan jadi anak susuan. Dalam hadis Muslim Nabi sebut apa? Nabi kata apa yang diharamkan dengan sebab nasab diharamkan juga dengan sebab susuan. Jadi mahram. Jadi mahram dengan sebab nasab sama dengan mahram dengan sebab susuan. Sebab tu nak mengelakkan kes-kes yang macam tu tuan-tuan. Jadi kita jadikan anak angkat tu dengan sebagai anak susuan. Jadi soalan sahabat kita ni, saya refer terus kepada jawapan dia. Pertama, kena jelas kepada anak tu kita adalah bapa angkat dia. 24 tahun dulu kita ambil dia, ni mak angkat. Kalau dia perempuan, dia dengan kita bukan mahram. Maksud dia boleh menikah, boleh apa semua, walaupun dia anak angkat kita. Kecuali kita 24 tahun dulu isteri kita menyusu dia dan sebagainya. Yang kedua, kena proses kad pengenalan dan sebagainya yang tidak menimbulkan kekeliruan. Maksud dia nasab itu mesti kepada bapa kandung dia.
Dan setiap sesuatu yang menimbulkan kekeliruan, agama tak izin. Walaupun mak angkat dia ada dalam, kalau dia ubah je nama bapa angkat, nama mak angkat dia tak ubah, tuan-tuan. Jadi apa, tuan-tuan? Mak angkat ni menikah dengan pak tu kan, nampak dia kan jadi gitu, maka tak boleh. Nah, kaedah dia gitu. Jadi cara jalan keluar dia Islam bagi jalan, iaitu dengan sebab penyusuan. Jadi tuan-tuan, kalau yang ada ambil anak angkat dan sebagainya, nak mengelakkan daripada susah kita di kemudian hari dari sudut aurat apa semua ni, jadikan itu saudara susuan. Kalau kita tak menyusu, kita perempuan, kita bagi kak kita, contohnya kak kita menyusu, boleh juga gitu, dia jadi anak saudara susuan. Ingat kaedah dalam hadis Muslim, Nabi sebut apa yang diharamkan dengan sebab nasab, diharamkan juga dengan sebab susuan. Dan itulah wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan lain? Ya, sila. Susuan ni kita dengan suami dia, mak dan pak kat anak susuan, agak pantai semayang dan bola tu. Okey, saya faham. Baik, tuan-tuan dengar ni, apa yang diharamkan dengan sebab nasab, haramlah dia dengan sebab susuan. Maksud dia mudah fahamnya, tuan-tuan, anak susuan ni dia sama taraf dia dengan anak tu. Cuma dia bukan anak kandung, dia anak susuan nama dia. Jadi dengan pak angkat dia itu adalah mahram dia, tidak batal wuduk dan sebagainya. Yang ini tuan-tuan, yang ni dia punya perbahasan fiqh dia nanti gitu. Dia turun kok belah mak, hak perempuan kan. Kalau dia laki-laki, dia ada nanti mak menakan dia. Mak menakan dia. Begitu tuan-tuan. Yang tu disebut dalam hukum fiqh dia begitu. Apa yang diharamkan dengan sebab nasab, diharamkan juga dengan sebab susuan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, anak luar nikah. Baik. Dalam luar nikah, kita tahu kita belum, kita tahu kita anak tu luar nikah. Baik. Kita belum. Mak yang sama, pak yang sama ayah, tapi daripada nikah lah. Jadi nak jadi mahram, kita ada kita bagi susu, kita akan mahram. Baik, rujuk fatwa sebagai soalan bagus. Saya sempatlah satu ketika rujuk, saya suka juga rujuk fatwa ni tuan-tuan. Selain daripada kita baca kitab sebenarnya, kita kena rujuk, banyak kes-kes yang melibatkan benda-benda macam ni dalam masyarakat. Anak luar nikah, ataupun kita panggil dia anak tidak sah taraf, bahasa lapik dia gitu. Anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf, tuan-tuan dengar betul-betul, tidak boleh dinasabkan kepada bapa yang mengahwini mak dia, sama ada laki-laki itu penyebab mak dia mengandung ataupun bukan penyebab mak dia mengandung. Ini ingat betul. Anak yang tidak sah taraf ni tidak boleh dinasabkan kepada bapa yang kalau kita kata tu bapa dia lah, tak boleh. Nah, dalam fatwa disebut begitu supaya mudah masyarakat kita ada satu statement yang kontrol kita. Walaupun ada perbahasan yang agak panjang sebelum keluar satu statement yang macam tu. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksud dia kena dibinkan. Dalam Malaysia kita guna Abdullah, ataupun mana-mana nama Asma'ullah Al-Husna. Tapi konteks Malaysia punya undang-undang nak bagi selaras, nak bagi mudah, Abdullah. Bukan tujuan nak malu pun tak, tujuan mudah. Dia pasal dia nanti melibat, dia bertali tentang hukum ni. Dia nanti pi pusaka, dia nanti pi dalam bab-bab nasab keturunan. Dia dengan adik dia nanti macam mana? Adik dia anak dalam pernikahan, dia anak luar pernikahan. Yang ni kena clear. Banyak orang dia sembunyi benda ni. Dia sudah menyebabkan satu perempuan mengandunglah 2 bulan 3 bulan, nikah. Maka akhirnya hasil pernikahan tu dilahirkan lagi 4 orang pula anak dalam pernikahan tu, tuan-tuan. Yang ni masyarakat kita kena clear betul-betul. Nah, maka di peringkat fatwa kebangsaan dia selaras begitu supaya mudah. Mudahnya maksud apa? Anak yang tidak sah taraf itu dibinkan kepada Abdullah, supaya tujuan dia satu sistem untuk pengurusan dan mudah sebagainya. Di samping tidak boleh dinasabkan kepada mana-mana laki-laki, sama ada laki itu penyebab mak dia mengandung luar nikah ataupun bukan penyebab mak dia mengandung luar nikah. Begitu. Nah, soal ustaz ada yang kata kalau dia 6 bulan macam mana? Dia ada 2 isu di sini, tuan-tuan. Satu, persetubuhan tu berlaku luar nikah ke dalam pernikahan? Yang tu luar pernikahan, tak bincang soal 6 bulan sebagainya.
ulama fiqh duk bahas soal apa nama 6 bulan qamari dan ke atas tu tujuan dia pada ada kandungan yang lahir dalam tempoh itu. Dah ada banyak perbahasan dari situ. Sama ada apa nama berlaku apa nama kandungan yang tidak cukup tempoh masa dia ataupun 7 bulan dah salin dah sebagainya. Jadi ulama dia buat main hukum macam tu. Tapi soalnya sekarang ni pasangan hak nikah ni, hak yang tahu mak pak ni, anak tu berlaku hubungan tu luar pernikahan ke dalam pernikahan? Dah kalau luar pernikahan, fatwa kata apa? Tak boleh dinasabkan kepada mana-mana laki-laki, sama ada laki tu penyebab mak dia mengandung ataupun tidak. Dia dinasabkan kepada nama-nama Allah yang mulia, tapi konteks pengurusan Malaysia Abdullah. Begitulah, wallahu a'lam. Jelas gitu. Okey, ada soalan ni? Macam perdiah ni, dulu orang tua dulu kalau kata umur kata 100 tahun, dia siapkan ni 100 rentak tolak. Sekarang macam mana Ustaz? Adakah kita boleh pakai lagi perdiah? Fidyah apa tu ni? Fidyah puasa. Perdiah tu juga macam Fidyah bayar untuk puasa ke? Puasa yang tinggal. Ya. Baik. Lepas saya tanya tu, fidyah tu untuk bayar puasa. Sebab ada orang tanya, Ustaz ada tak fidyah semayang? Mazhab Abu Hanifah ada, tapi mazhab Syafi'i tak ada. Fidyah semayang tak ada dalam mazhab Syafi'i. Dia ada dalam mazhab Abu Hanifah. Baik. Berkaitan dengan fidyah yang kita nak bayar ni tuan-tuan. Fidyah ni maksud dia adalah bayaran di atas apa nama puasa yang kita tinggalkan dan kita tidak mengqada'kan ataupun kita tidak. Kalau dalam konteks orang perempuan haid, maksud dia langgar tahun dan sebagainya, dia tinggal sehingga masuk tahun yang baru, maka dia tinggal puasa ni start daripada umur dia sekian-sekian sampailah sekian-sekian. Baik, pengiraan fidyah pun kena jelas juga. Berbilang-bilang fidyah dengan berbilang-bilang tahun. Ulama sebut dalam kitab fiqh macam tu je tuan-tuan. Tapi nak kira dia ambil masa sikit. Kalau dia tinggal start pada umur 15 balik sampai umur dia 40, dia tak pernah puasa walau sehari, bermaksud dia tinggal puasa 25 tahun. 25 tahun 1 tahun 30 hari. Maksud dia hak umur 15 dia tinggal puasa tu tuan-tuan, 30 hari qada, dia kena qada. Tapi fidyah dia adalah dikalikan dengan 25. Gitu. Hak umur dia 16 macam tu juga, dikali dengan 24. Pasal langgar 24 tahun. Hak umur dia 17, 30 hari dikalikan macam tu. Baik. Biasanya fidyah ini tuan-tuan sama ada dia melibatkan orang yang meninggal puasa dengan sengaja, satu, ataupun orang yang meninggal puasa dengan sebab uzur, tiba-tiba sihat, lepas tu tak sempat untuk dia qadakkan dalam tempoh sihat dia itu, meninggal dia, maka tindakan apa? Anak-anak akan ambil tindakan untuk bayar fidyah atas puasa bapa dan mak yang tidak mengqadakkan puasa itu. Sebab dia ada tempoh qadak, dia sihat tapi dia 2 kali gitu meninggal. Contohnya begitu. Baik, soalan sahabat haji kita ni, kaedah fidyah yang dibayar dengan cara tolak. Sebab nak setengah orang dia ada kaedah, dia kata nak bawa berah sampai 1 lori. Ada baru ni sahabat cerita tuan-tuan, saya nak bayar fidyah isteri saya, dia kata saya tak tahu siapa. Kita banyak orang boleh terima, madrasah banyak, pondok apa semua ni kan, banyak mana dah. Dia kata 2 lori tanah dia dah. Berapa lama tinggal tu? Tak lama. Banyak mana lori tanah? Lori tanah tak apa, satu hal tu. Cerita dia nak abang kata tinggal puasa hampir banyak tu. Cerita dia begitu. Jadi boleh tak kita menggunakan kaedah apa nama kita bayar fidyah macam tu, kaedah dia. Maksud dia ini adalah beras fidyah yang wajib kepada aku sekian gitu. Kemudian kawan ni pun jual balik. Macam kita bayar zakat fitrah juga tuan-tuan. Kaedah ulama dulu tuan-tuan, kalau dia nak pakai pendapat Syafi'i tulen pendapat Syafi'i yang original, tak ada bayaran atas duit. Tapi kita hari ni tuan-tuan, di Malaysia kita rujuk fatwa kita lah. Fatwa kita dah diselaraskan, kita menerima pandangan yang membolehkan membayar zakat dan fidyah dan sebagainya ini dalam bentuk wang sah bayaran itu.
Tuan-tuan jangan pula kata Imam Syafi'i kata tak boleh nak dapat berkah kok. Maka sebab tu orang dulu, tutup guru dan sebagainya, tuan-tuan, dia buat gitu. Kita bawa duit, tuan-tuan, kita bawa duit RM28 nak bayar zakat dan sebagainya untuk 4 orang. Kita isteri anak 2. Duit tak ni. Kawan ni pun jual beras kita. Ni beras fitrah, saya jual dengan harga RM7. Saya beli beras. Lepas tu pegang beras tu. Lepas tu ini beras fitrah yang wajib atas saya pada tahun ni sebagai zakat fitrah kena Allah Ta'ala tolak gitu. Tak, ambil RM7 bayar. Jadi jual beli. Jadi beras tu duduk pakai banyak tu lah. Mai pi 100 orang pun. Baik, kawan ni. Okey, ni beras fitrah saya jual dengan harga RM7. Saya beli beras dengan harga RM7. Nak? Ada di situ majlis jual beli? Ada kan? Ni beras fitrah yang wajib atas isteriku, tanggungan aku pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Itu yang kata sorong papan apa tolak tu. Itu dia punya kronologi kaedah dia tu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bagi sesetengah orang-orang dulu ada lagi dia nak hak pandangan Syafi'i tu, dia tak mau duit, dia nak beras. Sah tuan-tuan, sah di sisi Syafi'i, sah lah. Tapi jangan pula duk pergi hina pula. Setengah-setengah orang ni dia terlajak mulut mengaji baru sikit. Walaupun kita dengan pandangan ijtihad, memegang pandangan ijtihad Imam Malik, boleh bayar dengan duit dan sebagainya. Jangan duk mulut ni Imam Syafi'i tak fikir masa dia ijtihad lu. Ingat Syafi'i tu hang lah. Boleh sembang dengan Imam Syafi'i macam Samsing lu tu. Imam Syafi'i ni apa? Dia susah bagi susah orang apa semua. Tuan-tuan, ni adab, dia panggil adab. Adab. Adab-adab kita dengan ulama kena jaga. Kalau kita tak reti, kita pergi tanya dan rujuk dengan orang-orang yang alim. Itu dia punya sejarah, kronologi dia, apa tujuan kaedah bayarnya macam tu. Itu tujuan dia. Tapi kira seorang tolak, bagi orang yang duk pandang sinis benda ni, dia akan kata apa? Kerja gila betul apa ni. Saya bisa dengar orang kata macam tu. Walaupun kita secara peribadi kita akan bagi nasihat, pakcik bayar dengan duit lah, pasal dah ada kemudahan dalam agama ni, benda pun tak salah, ada ijtihad ulama mujtahid pula, bayar dengan duit. Kita bayar zakat fitrah pun dengan duit. Tapi jangan kita ni duk hina tak tentu punca. Yang tu kena jaga betul-betul. Jangan kita bawa duit dalam paket ada RM400, kita bayar fidyah. Tapi kita pergi beli beras lalu kat dia ni. Beli beras sehari, beli beras pula gitu. Beli beras sekian-sekian untuk 5 hari ke, untuk 10 hari ke, jumlah cupak 10 cupak ke, beli. Berlakulah jual beli, berlaku pertukaran barang. Bila dah jadi pertukaran barang tu hak kita. Hak ni kita nak bayar. Kawan ni pun tak payah galah beras habis sampai seluri. Kedak jenuh tu imam tu. Tu imam lambat balik ni. Dia tak nampak 3 lori kena balik. Hadis ataupun kata-kata ulama. Baik. Sememangnya ada riwayat daripada hadis berkaitan itu, ya. Nak bagi tahu kepada kita sebenarnya hadis tu bukan tujuan dia untuk kita. Ya apa malah ni? Kira-kira 200. Pasang dia kata 200 seorang pun tak ada. Mampu dia. 1/5 kita ni belah 5. Cikgu Zamri kena belah 5. Kan gitu. Bukan itu asbabul wurud dan bukan itu tujuan hadis itu. Apa yang disebut tuan-tuan dalam hadis tu menyebut tentang di antara peristiwa akhir zaman ialah manusia yang jahat ni terlalu ramai sehingga daripada 1,000 satu orang saja yang akan menuju ke syurga. Dahsyatnya fitnah akhir zaman. Hatta kalau kita baca hadis berkaitan Dajjal, ni hadis berkaitan Dajjal tu, ketika Dajjal ni mai, nak bagi tahu kata ramainya manusia yang akan ikut Dajjal. Adakah yang di sini teringin nak jumpa Dajjal? Saya tak mau. Pasal apa? Pasal Nabi suruh kita minta lindung. Allahumma inna na'udzubika min apa nama jahannam. Ya Allah, minta lindung. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa kita dah baca dalam sembahyang tu sebelum bagi salam. Nah, abang kata kalau boleh fitnah dajjal ini jangan sampai ke masa itu kita duk ada. Pasal apa? Sekuat-kuat orang yang ada keimanan dalam hati dia tambah kita kan.
akan tercabut iman dia bila dia berhadapan dengan Dajjal, sehingga Nabi mewasiatkan orang yang berjumpa Dajjal dia kena baca ayat 1 sampai 10 daripada suratul Kahfi di depan Dajjal untuk pelihara yang kata iman dia. Nak bagi tahu kata dahsyat fitnah Dajjal yang akan main ni tuan-tuan. Hadis berkaitan tentang ke syurga neraka, hak syurga tu sikit sangat, neraka tu ramai, nak menunjukkan kata apa tuan-tuan, 7 bilion lah kata penduduk dunia, masa umat Nabi yang teramai lah kita kata. Ramai pun masih sikit lagi. Yang hidup zaman kita hari ni katalah jumlah dia 1 bilion tuan-tuan, yang akan masuk syurga tanpa hisab ni Nabi kata 70,000 dalam hadis. 70,000. Ada riwayat lain kata dalam jumlah tu ramai ke 70,000. 70,000 ni tuan-tuan, penduduk Islam di Malaysia pun tak cover yang hidup hari ni. Nah, habaq kata yang terpilih sangat daripada lautan manusia umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikit tu je yang diambil untuk masuk ke syurga tanpa hisab. Tuan, apa maksud dia tuan-tuan? Bermaksud hadis tu bukan nak gempak bagi kita jadi down semangat kita akan berusaha. Sebab tu Nabi kata apa? Berusahalah untuk beramal dan kullun muyassar. Tiap-tiap daripada kita Allah dah mudah dah jalan tu. Allah mudah dah jalan nak pergi ke syurga, nak pergi ke neraka dan sebagainya. Nah, jadi soalan sahabat kita sememangnya ada riwayatnya begitu. Nah, walaupun ada perbincangan sanad-sanad berkaitan dengan hadis itu, jadi kita tak bincanglah di sini. Panjang pula kalau kita nak berbincang tentang perbahasan ulama mentakhrijkan hadis itu. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan lain? Takat yang saya boleh jawab ke tak boleh jawab kita KAV ya. Tak ada lah. Kalau tak ada, yang baik itu daripada Allah, yang salah dan silap, kasar bahasa dan sebagainya, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf kepada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina amanu wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi